Malam bersejarah buat JDT. Bukan sahaja Piala Sumbangsih berjaya dipertahankan, tetapi Harimau Selatan turut mencipta satu rekod dunia yang mengejutkan. Apa sebenarnya yang berlaku di Stadium Sultan Ibrahim? Jom kita lihat. Johor Darul Ta'zim (JDT) terus membuktikan status sebagai kuasa besar bola sepak Malaysia apabila berjaya menjulang Piala Sultan Ahmad Shah buat kali ke-11 selepas menewaskan Kuching City FC dengan keputusan 3-0 dalam perlawanan sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Lebih istimewa, kemenangan tersebut bukan sekadar menghadiahkan trofi pembukaan musim buat Harimau Selatan, malah menyaksikan JDT mencipta satu lagi sejarah luar biasa apabila merekodkan kemenangan Liga ke-109 berturut-turut tanpa kekalahan sejak musim 2021. Rekod itu sekaligus meletakkan JDT dalam buku sejarah bola sepak dunia apabila mereka memadam rekod terdahulu yang dipegang kelab Ivory Coast, ASEC Mimosas, yang mencatat 108 kemenangan Liga berturut-turut dalam tempoh antara 1989 hingga 1994. Kejayaan tersebut menjadi bukti betapa dominannya JDT dalam kancah domestik sejak beberapa musim kebelakangan ini. Walaupun setiap musim hadir dengan cabaran baharu, Harimau Selatan terus mengekalkan tahap konsistensi yang luar biasa. Dalam aksi menentang Kuching City, JDT kendalian Xisco Munoz dilihat tampil dengan keyakinan tinggi sejak whistle permulaan. Mereka tidak mengambil masa lama untuk menguji pertahanan The Cats dan hampir membuka tirai jaringan seawal minit ke-9. Bergson da Silva menjadi pencetus ancaman pertama apabila melakukan rembatan dari dalam kawasan berbahaya. Bagaimanapun, percubaannya berjaya ditampan penjaga gol Kuching City, Haziq Nazli. Namun, tekanan berterusan JDT akhirnya membuahkan hasil hanya 2 minit kemudian. Gerakan pantas 1-2 antara pemain JDT menyaksikan Bergson memainkan bola kepada Marcos Guillem yang bijak menyusup masuk ke dalam kotak penalti. Tanpa membuang masa, Marcos melakukan sepakan lencong yang menghala ke penjuru kiri gawang Kuching City. Haziq Nazli gagal menghalang percubaan tersebut dan JDT akhirnya berada di hadapan 1-0. Gol itu memberikan suntikan keyakinan kepada Harimau Selatan untuk terus mengawal permainan. Kuching City pula cuba menyusun semula barisan pertahanan dan mencari peluang untuk kembali dalam perlawanan. Memasuki babak kedua, The Cats tampil lebih berani. Kuching City hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-52 apabila Petrus Shitembi mencipta ruang untuk pemain gantian Ramadan Saifullah melakukan tandukan. Namun, Shihan Hazmi berada di posisi tepat untuk menyelamatkan percubaan tersebut. Penjaga gol JDT itu bertindak pantas menepis bola keluar dan memastikan kelebihan tuan rumah kekal. Kegagalan Kuching City memanfaatkan peluang tersebut akhirnya dihukum JDT hanya beberapa minit kemudian. Pada minit ke-55, Dejan Petrovic memainkan bola yang membuka ruang buat Oscar Arribas. Pemain JDT itu berada dalam kedudukan tidak dikawal dan terus melepaskan rembatan kencang. Haziq Nazli sempat menyentuh bola, namun kekuatan rembatan Oscar menyebabkan bola tetap menerjang jaring. JDT kini selesa mendahului 2-0. Kuching City tidak mengalah dan terus berusaha mencari gol untuk merapatkan jurang. Pada minit ke-61, hantaran jauh Ramadan membuka peluang kepada pemain gantian Nur Syamie Iswan Saari. Nur Syamie melakukan rembatan kencang ke arah gawang JDT, tetapi sekali lagi Shihan Hazmi muncul sebagai penghalang. Penjaga gol Harimau Selatan berjaya menampan bola sebelum Kevin Medina bertindak pantas mengeluarkannya dari kawasan bahaya. JDT semakin menghampiri kemenangan apabila permainan memasuki minit-minit akhir. Kuching City yang perlu mengejar 2 gol terpaksa membuka lebih banyak ruang di bahagian belakang. Situasi itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemain-pemain JDT yang mempunyai kualiti untuk menghukum setiap kesilapan lawan. Pada minit ke-86, Kapten JDT, Arif Aiman Hanapi, menunjukkan ketenangan dan kecerdikan apabila melorongkan bola di celah dua pertahanan Kuching City.
Hantaran tersebut membuka ruang buat pemain gantian Shahab Zahidi. Shahab tidak mensia-siakan peluang berkenaan apabila melakukan rembatan yang menewaskan Haziq Nazli untuk gol ketiga JDT. Kedudukan 3-0 itu hampir memastikan kemenangan mutlak buat Harimau Selatan. Sehingga whistle penamat, Kuching City gagal mencipta kebangkitan dan JDT akhirnya mengesahkan kemenangan bergaya di hadapan penyokong sendiri. Kejayaan itu sekaligus memberikan permulaan sempurna kepada Xisco Munoz untuk musim keduanya bersama JDT. Pengendali dari Sepanyol itu jelas berjaya memastikan pasukannya tampil dengan pendekatan taktikal yang kemas, selain mengekalkan kekuatan barisan serangan dan pertahanan. Lebih penting, kemenangan ini membuktikan JDT bukan sekadar bergantung kepada seorang atau dua pemain. Marcos Guillem, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi masing-masing menyumbang jaringan, manakala Shihan Hazmi memainkan peranan penting memastikan Kuching City gagal menemui jalan untuk menembusi gawang tuan rumah. Pertemuan ini juga mempunyai nilai tersendiri kerana JDT dan Kuching City pernah bertembung dalam final Piala Malaysia musim lalu. Dalam perlawanan tersebut, JDT turut muncul sebagai pemenang dengan keputusan 2-0. Kali ini, The Cats sekali lagi terpaksa mengakui kehebatan Harimau Selatan apabila tewas 0-3 dalam aksi pembukaan musim. Bagi JDT pula, kejayaan ini meneruskan dominasi mereka dalam perlawanan sumbangsih. Mereka kini berjaya mempertahankan Piala Sultan Ahmad Shah untuk kali ke-9 berturut-turut. Secara keseluruhan, JDT sudah menjulang trofi tersebut sebanyak 11 kali, satu pencapaian yang menggambarkan penguasaan mereka dalam bola sepak tempatan. Namun, perkara paling mencuri perhatian selepas perlawanan pastinya pencapaian 109 kemenangan liga berturut-turut tanpa kekalahan. Rekod tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Untuk mengekalkan rentetan kemenangan selama bertahun-tahun, sesebuah pasukan bukan sahaja memerlukan pemain berkualiti, tetapi juga kestabilan pengurusan, kekuatan kewangan, kedalaman skuad, sistem pembangunan pemain dan kemampuan mengekalkan tahap motivasi. JDT berjaya melakukannya. Setiap musim, cabaran terhadap Harimau Selatan semakin besar. Pasukan lawan hadir dengan motivasi lebih tinggi, malah ada yang menjadikan JDT sebagai perlawanan paling penting dalam musim mereka. Namun, JDT terus menunjukkan konsistensi. Rekod 109 kemenangan itu menjadi gambaran jelas bahawa dominasi mereka bukan berlaku secara kebetulan. Ia terhasil daripada sistem yang dibangunkan secara berterusan dan keupayaan kelab untuk mengekalkan standard tinggi dari satu musim ke satu musim. Lebih menarik, rekod dunia tersebut hadir pada malam JDT menjulang satu lagi trofi di hadapan penyokong sendiri. Stadium Sultan Ibrahim sekali lagi menjadi saksi kepada satu detik bersejarah Harimau Selatan. Dengan Piala Sultan Ahmad Shah sudah berada dalam genggaman dan rekod dunia baharu berjaya dicipta, JDT kini mempunyai asas kukuh untuk meneruskan perjalanan dalam saingan Liga Super musim ini. Namun, kemenangan ke atas Kuching City hanyalah permulaan. Cabaran lebih besar pasti menanti selepas ini, apabila JDT perlu membuktikan bahawa rekod 109 kemenangan bukan sekadar angka sejarah, sebaliknya permulaan kepada satu lagi era dominasi yang lebih panjang. Harimau Selatan sudah membuka tirai musim dengan trofi, 3 gol dan 1 rekod dunia. Kini persoalannya, sejauh mana JDT mampu meneruskan rentak luar biasa tersebut.